masak apa tu? Tunggu kejap, yang mana suka masakan kampung dan rasa yang savory, kau kena cuba resepi ni, iaitu ikan air goreng belada. Makan pula dengan nasi yang panas, memang sedap. Semua mula macam biasa, ambil ikan air sudah dibasuh bersih, kau bersama garam dan serbuk kunyit sampailah ia rata. Lepas tu boleh gorengkan dalam minyak yang panas, gorengkan sampai ia masak dan garing bahagian luar. Lepas tu kita boleh angkat dan ketepikan. Untuk bahan tumisan, kita kisarkan bawang besar, bawang putih, cili padi dan cili merah ikut kepedasan. Kisarkan kasar je, lepas tu buangkan sedikit minyak tadi dan tumiskan bahan kisar dengan satu batang serai untuk naikkan aroma. Tumiskan sampai ia pecah minyak, boleh perasakan dengan garam, gula sedikit, 1 sudu sos tiram, sedikit air asam jawa. Masukkan daun 50, yang ini optional dan kita sambung tumis seketika. Boleh masukkan bawang holland dan setengah biji tomato, nak kisarkan dengan bawang tadi pun boleh, kalau tak nak letak pun tak apa, ni optional. Bila tomato dah sedikit hancur, masukkan ikan air kita goreng tadi. Gorengkan sampai ia sebatik elok, bila rasa semua dah balance, boleh tutup api dan makanan siap untuk dihidangkan. Sialah resepi kampung kita hari ni, ikan air goreng belada. Memang mudah dan cepat je nak masak. Walaupun ringkas je resepi dia, tapi bila makan dengan nasi yang panas, memang membuka selera dan sedap bila makan. Untuk lebih banyak resepi, boleh follow, like dan komen. Jom makan!